Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menubah rakan saya. Sebelum saya bermula dengan berbual dia, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Amrul Zakam Azizan dan inilah rakan saya Ini Ikhwan bin Yasin. Saya akan menubah ni tentang perkembangan fizikal, perkembangan kognitif dan perkembangan sosioemosi. Boleh saya berbual? Okey, betul. Okay. Soalan pertama, email. Okey. Apakah perubahan fizikal utama yang kamu alami ketika berumur 10 hingga 12 tahun? Pada waktu tersebut saya mula tinggi dengan sangat cepat lah. Lepas tu suara saya berubah sedikit demi sedikit. Lepas tu saya juga lebih aktif dalam bola sepak dan berbasikal dengan kawan-kawan saya lain. Oh, okey. Seterusnya dengan soalan kedua, bagaimana kamu menjaga diri dari risiko besar dan kesihatan pada waktu itu? Nak cakap pasal ni, saya sebenarnya belajar menjaga kebersihan diri ni seperti mandi tanpa disuruh dan potong kuku sendiri ni. Ibu bapa saya dah banyak mengajar. Mereka banyak menegur kalau saya malas. Lepas tu lama-lama tu saya jadi lebih bertanggungjawab dan terbiasa dengan keadaan sedia. Ini kamu berdikari lah. Berdikari lah. Okey. Untuk soalan ketiga, adakah kamu menghadapi cabaran fizikal tertentu pada usia tersebut? Nak cakap ada tu ada. Maksudnya saya pernah rasa rendah diri sebab badan saya ni kecil berbanding kawan lain. Lepas tu bila sukan tu saya jadi lebih yakin sebab saya cepat berlari. Okey, seterusnya soalan seterusnya tentang perkembangan kognitif. Apakah jenis aktiviti atau pelajaran yang kamu minati ketika berumur 10 hingga 12 tahun? Masa saya umur tersebut saya suka subjek matematik dengan sains. Sebab saya suka faham macam mana benda tu fungsi. Lepas tu saya suka main permainan strategi seperti catur dan permainan komputer yang memerlukan saya untuk berfikir dengan lebih tinggi lagi. Okay. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah atau tugasan yang susah pada waktu itu? Biasanya saya cuba fikir cara lain kalau tak dapat jawapan. Contohnya kalau buat latihan matematik kan, saya akan cuba faham langkah satu persatu. Lepas tu saya akan tengok skema dan saya akan buat balik tak sama. Saya bukan hafal lah, saya buat satu. Okay. Dan soalan terakhir bagi topik ini adalah, adakah kamu ingin situasi di mana kamu mula berfikir secara logik atau faham konsep yang lebih abstrak? Bagi saya ingat waktu belajar pecahan dalam matematik, saya belum faham konsep sebahagian daripada keseluruhan. Saya rasa seronok bila saya benar-benar sesuatu yang dulu nampak susah. Jadi kalau saya nampak dulu kan susah, lepas tu bila belajar elok-elok tu okey dah nampak. Maksudnya kamu faham lah benda yang kamu nak buat tu. Okey, seterusnya perkembangan sosioemosi. Bagaimana hubungan kamu dengan rakan-rakan pada usia 10-12 tahun? Pada waktu tu saya rapat dengan beberapa orang kawan baik. Kami selalu belajar dan bermain sama. Kalau gaduh pun nak kata tu saya cepat minta maaf lah sebab saya tak suka sangat suasana tegang, macam tak syok lah nak kawan dengan dia. Rasa nak sembang dengan dia lagi. Nanti rasa susah dan saya kawan baik dia, tak nak putus ni. Bagaimana kamu mengelola emosi bila menghadapi tekanan ataupun kegagalan di sekolah? Bila contohlah bila saya gagal dalam ujian tu, mula-mula macam saya sedih lah. Tapi bila cikgu selalu beri motivasi, kata semangat kan, saya belajar kawal perasaan sedih saya tu dan cuba buat lebih baik dalam ujian seterusnya. Okey, ni soalan yang terakhir. Siapakah yang paling banyak membantu kamu untuk membentuk sikap positif pada waktu itu? Pada waktu tu yang paling banyak ibu bapa dan guru-guru saya lah. Lepas tu kalau ibu saya ni selalu nasihat supaya jujur dan tipu sebab marah. Kalau ayah saya ni selalu cakap buat benda tu elok. Lepas tu kalau guru ni selalu ajar benda baik-baik, jangan buat masalah. Lepas tu guru juga ajar saya supaya percaya diri bila bercakap depan kelas. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Emil kerana sudi tolong saya untuk berbual hari ini. Sekian, terima kasih.